Kalau korang dah buat order, aku akan tunjukkan cara macam mana korang nak check tracking number lepas dah buat order. So lepas ni, admin tak ada bagi dah belas orang-orang untuk tracking. So macam mana korang nak check. So first thing, korang kena check dekat email korang. So dekat email korang nanti akan dapat satu nombor order ID. So nombor order ID tu korang kena masuk dekat sini. First korang klik dekat sini. Korang akan nampak track order ni kan. Okay, klik dekat situ. So dekat sini korang kena masukkan 4 digit order ID korang tu. So sebagai contoh, aku akan tunjuk contoh lah yang dah ada tracking dan juga yang belum ada tracking. Okay, yang ini yang aku akan tunjukkan sampel. So katakan kalau korang punya order baru dan belum ada tracking, dia akan tulis tracking number not available yet lah. Kena tunggu sampai main update tracking, nanti baru dia akan muncul. So yang ini contoh kalau dah ada tracking. Okay, yang ini kalau yang dah ada tracking, so dia akan muncul detail tracking korang, nama korang dan juga bila korang order dan apa yang korang order. So kat sini based on order ID lah, bukan semua record yang korang pernah order. Okay, lepas tu nak check, korang just tekan dia check pasal status ni. So dia akan pergi ke courier punya website, automatic dia akan check status pasal korang tu dekat mana. Okay, mudah kan? Okay, semoga benda ni memudahkan korang dan juga memudahkan kita lah untuk uruskan order korang. Alright, terima kasih guys.